Oh, ni apa pula tengok surat ni dia mau tulis kata ada seorang berkata mengajar tu bukan dakwah. Maka saya tiada puas hati. Saya tulis surat ni lah. Bagaimana tak tahu lah tu. Kerana saya bertugas dengan demikian itu. Tugas demikian itu demikian mengajar kali. Kadang-kadang dia pakai ibarat dia tu. Kerana saya surat-surat duk tugas dengan demikian itu, demikian mengajar tu. Nak rojak main-main juga dia tu pun tidak tak benar. Demikian itu kau rojak berdakwah apa tak benar dah. Rojak demikian itu demikian mengajar tu. Tu surat ni. Dia mau kata mengajar tu bukan dakwah. Jadi puasa tak puas hati ya, kerana saya duk tugas dengan demikian itu. Demikian jauh dia mau tengok ibarat dia. Lalu tu maka perkataan itu betul ke? Awak tak puas hati, awak tanya betul tak betul. Kalau puas hati, kata lah. Jawab bina tak puas hati, tak puas hati lah. Jikalau betul, saya nak bukti daripadanya. Rojak tomel tak? Daripada mana tu? Daripada mengajar. Oh, hebat juga nemo. Kalau rasa betul saya nak buktilah daripada dia. Buat ibarat panah kerana nak tak tebik masalah tak anak. Tu. Tengok ibarat panah ni. Kalau betul gak perkataan kata mengajar tu bukan dakwah gak, saya nak buktilah daripada mengajar tu. Ilahnya kerana tidak masuk syurga mereka tiada dakwah. Gak tak masuk syurga mereka dakwah tu undang hak siapa? Hadis hak siapa tu? Hadis orang bayar, dia bukan tuan hadis. Tu mula nak sang dia lalu kata dia tak benar ngacuk tak lagi lalu. Dia panggil ta'assub kata lagu ni. Kecek dalam bab ta'assub orang panggil. Jangan kita kecek apa tu dia akan tulis dah tu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita jangan kecek nak pelepah ni, jangan. Nak pelepah gerai. Gitu kan. Bila pelepah gerai, orang ada hak juga pelepah gerai wajadilhum billati hiya ahsan. Sebab tu jangan kita lagu tu dah. Sebab kita nak kerja apa-apa dalam bentuk agama, kita kena kenal lebih dulu. Tujuan kita nak ikuti dulu hak kita dak kata dakwah tu. Katanya kelima masa mana tu? Da'a yad'u hatta ba ni panggil dakwah juga. Ba semaya waktu. Wa man da'a wa man ahsanu minallahi nama ni? Wa man ahsanu mimman da'ana. Kerana kodok berebut, jangan berebut desa, jangan campur. Sore dia sore, halah sore. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ada ditafsirkan man da'a ila Allah muazzin. Redok baik. Kerana da'watan mari daripada da'a yad'u du'a'an wa nida wa da'watan, satu daripada masdar. Apa makna da'a yad'u tu lah kita nak arti ke bahasa kita tu apa? Panggil. Ajak, seru. Dia panggil. Royak kok jalan molek, panggil orang mari jemaah. Tu dia lah. Orang duk tari lagi maya. Di ngaji dia panggil ajak. Kau tak erti bahasa Melayu. Tak ada nak buat tu. Abang tu kena mengaji di molek kalau tak mengaji molek tu punah jalan lah, punah jalan. Kita diri mamuh hak kita. Lepas ni takut. Kita dak mamuh bagi kita. Kita nak satu perkara tu gak, hak lain pada kita nak tu tak nabi. Jangan buat gitu, kita panggil ta'assub. Abang tu kena wik kena molek, kita nak kecek apa-apa tu. Masya-Allah. Dengan siapa apa nama ni
Dia tak kalau ada kan masa tu dia ada orang tak keluar di dalam masa pergi perang, daripada diseru orang berhak kena keluar tak keluar. Tak keluar tu keluar perang, keluar pergi perang. Apa kena murid tu ayat semula tu kak, pakaknya terbaik pergi habis. Nabi tak terbaik pun terbaik juga sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat pula dah apa mu ni? Jangan pergi habislah ketika Nabi sahabat bila wahyu mari nak ajar, nak royak, nak gapo, siapa nak dengar dia, nak mengaji dia. Jangan buat gitulah, kena ada sebab bila dia ajar, nanti hak kelik tu, hak ni pula dia royak sambung. Dia buat tinggal habis. Hak masa Rasulullah pergi, ni pergi tak habis. Ni buat apa orang berhak kena pergi apa tak pergi. Jadi salah bos ada nak gamak lah. Itulah. Pendek kata perkara ni. Kalau kita reti tak apa ni, lak tak reti pun nak jalan. Tak reti dalam kecek pun nak jalan, tak reti kok. Kadang-kadang ilmu pun dia main muka lain, sudahlah. Nak jaga molek. Nak jaganya betul juga kita nak kerja dalam agama. Agama ni je luar. Wah, agama ni. Bab tu bina di atas. Tahu al-ilmu imamul amal. Ilmu imamul amal. Tu dia. Ni susah ni. Hanya gitu. Dia ada ramai dia masa dia. Mu katalah tu, katalah ni. Itulah. Dia pun siapa nak berhenti apa ni pakat dia tak reti belaka lagi tu. Saya tu kan. Padahal dia mengajar berhenti ke? Hak mengaji nak mengaji di mana? Dia pakat tak reti dia habis. Hamba molek dia ubah hal tu. Itulah dia. Dia orang kata ni panggil kecek pes sebab tu dia gini. Kalau kita kata nampak nak keliru, wajib kita kena merang. Jangan kita lak dengan sebab kita haram pula. Kita buat keliru ke tak boleh. Tu dia. Sebab itulah dalam cara kita tu dia ada soal, dia ada tanya-menanya tu berpeluang kepada yang muskil. Lebih lagi di zaman dia kelam kabut dia banyak syubhat sangat. Sebab itulah. Ya susah. Ta'assub, jangan ta'assub pun nak. Air cukup 2 kolak. Ni buku ngaji ni tak mengajar ni lah kat tak habis. Tak kenal 2 kolak oh gapo. Air cukup 2 kolak tetapi berubah baunya dengan sebab sabun ataupun klorin. Dia tulis klorin. Umpamanya lah jenis-jenis ubat nak mematikan kuman tu dah. Dia tanya di sini ada qasah mengambil wuduk air itu, yakni ambil wuduk dengan air itu. Air mana air itu? Air yang berubah bau dengan sebab masuk sabun tu. Kita nak jawablah Hanoi. Kan? Ni kata sah, ni kata tak sah. Ada ngaji angin. Tak gitu ke? Itu yang masalahnya. Itulah awak buku sangat panggil. Dia tak boleh lah. Kena faham molek dalam Islam paling besar berumum pada umumnya panggil ilmu ni besar sekali dah. Untuk kita nak dia panggil lapu. Sebab tu nurullah la yuhda li'asif. Nur Allah dia tak hadiah beri pada orang yang apabila diraka. Jadi kita kena mengaji dulu masalah klorin. Klorin. Klorin ada yang klorak. Klorin. Diri klorin ni masuk dalam yang najis ke bukan najis? Jawab situ dulu. Benda suci. Sabun hak yang dimaksudkan sini suci juga. Suci juga. Baik, bila suci orang panggil kata air yang air dia tulis sini air cukup 2 kolah. Dia tulis ni. Air cukup 2 kolah, bukan tak cukup 2 kolah. Dia tulis ni. Tapi berubah baunya dengan sebab masuk sabun. Jadi orang panggil kata air yang banyak tetapi berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan sesuatu yang suci seperti sabun, klorin. Lepas tu dia tanya di sini adakah sah ambil wuduk air tu? Kita nak jawab sah tidak sah tu
kenapa fihi tafsir. Tafsir betul mana tu? Betul benda yang berubah tu sabun, benda suci, benda yang air terkaya daripadanya apa panggil. Tetapi kena tafsir betul berubah tu banyak ke sikit. Yang ke situ. Sebab yang berubah dengan benda suci ni, kalau berubah dengan benda najis, tak ada ke berubah hanya sikit dah. Kata berubah pakai ijma' lalu. Ijma' kata jadi mutanajjis. Bila berubah dengan benda najis, ijma' mutanajjis. Kalau tak berubah, maka tak mengapa walaupun benda najis satu. Bila air tu banyak. Kalau air tu sedikit, tak sampai 2 kolak, berubah apa nama jatuh benda najis, itu khilaf. Satu kaum kata tak kira sama ada berubah ataupun tidak berubah. Bila jatuh benda najis, air sedikit, pakai mutanajjis. Satu kata jatuh benda najis, tengok kalau tak berubah tak apa lagi. Kalau berubah baru tak boleh. Satu kata dia berubah, sama ada sedikit banyak tak kira. Kalau tak berubah tak apa lagi walaupun sikit. Dalam mazhab kita Syafi'i ni, apabila berubah dengan apabila jatuh benda najis, air sedikit sama ada berubah tak berubah. Pakai hukum tak najis. Nah, ada pohon ni orang panggil jatuh benda suci. Sabun jatuh dah polah. Nah, air banyak. Patutnya dia bau. Atau panggil berubah tu. Maka berubah sini panggil berubah sedikit atau banyak. Kalau dalam kitab dia panggil lagu mana? Dia panggil kata al-ma'ul mutaghayyir. Nah, dengan suatu yang tahir dia suci, tapi sebagai taghayyuran la yamna'u itlaqal ma'i alaih. Dia panggil kita. Maknanya berubah dia tu sebagai berubah yang tidak menegahkan itlaq air. Yang ni orang tak panggil kata berubah dia tu tak hilang nama air. Dia panggil air itlaq itu. Maka tu tak apa. Adapun kalau berubah yang menegahkan itlaq nama air, berubah banyak. Lah mana panggil tak berubah yang menegahkan itlaq nama air? Kira-kira orang tak panggil air tu lah. Air sabun dia panggil dia. Itu dia. Dalam kolah kita jatuh sabun. Pemolak sabun tu buku sabrung jatuh. Siapa tengok? Air sabun. Pakai panggil air sabun. Tu dia panggil berubah sebagai berubah dia hilang itlaq nama air. Orang tak panggil air tu, panggil air sabun. Air klorin. Ada pun sabun jatuh, buat kita nak ambil mandi ke? Kerana air ni bau sabun. Air bau sabun air ni. Air ni air bau klorin ni. Tu berubah juga, berubah sedikit. Jadi tu orang kita berhati situ. Air ni air bau sabun ni. Tu dia berubah sedikit. Kalau tu air sabun siapa ada dalam timur ni? Dia lah tu. Berubah banyak alih tu. Hai dak larat Melayu kita tu. Kecek lagu tu semua tidak. Kalau kita nak basuh baju body besar, ambil sabun dua kotak-kotak ya boy. Air sabun siapa di sini? Air sabun siapa ni tadi. Tu lepas berubah dia banyak. Hilang itlaq nama air. Ada pergi nak ambil air maya la kolak. Lah air ni bau sabun. Sabun jatuh tu. Sabun mandi jatuh stok dah tak ada nak ambil dalam. Bau sabun. Tu berubah juga tapi berubah sedikit tidak menghilang itlaq nama air. Maka boleh ambil wuduk dengan dia. Jadi dah. Airnya air bau air keluar apa nama air ni bau klorin tak apa. Kalau panggil air klorin yang tak boleh. Itu dah. Apa dah? Cara kita bahasa pagi. Hal kita ada panggil itu taghayyuran la yamna'u itlaqal ma'i alaih. Tu maksudlah tu dah. Lagi tak jauh dia kata sebagai berubah yang tidak menegahkan itlaq nama air atasnya. Dia kata gitu bahasa kita. Baik kita salih seluar lagi itulah beza. Kalau kata air bau sabun, tu berubah dia sedikit. Kalau kata air sabun, tu. Ni sebab ini air setawai gini. Kita ambil sebut teh berpro. Air teh apa di sini? Air teh. Dia berubah teh banyak. Berubah banyak. Tak boleh lah. Pasal panggil air teh. Faham bahasa jatuh sikit-sikit. Kerana air ni bau teh. Lain tu. Apa lagi? Tak apa lagi kau demo. Cerak tu dah. Tu nak kau tambah cerak. Lepas kau nak dak je kalau kemayang-kemayang pun kata dia kau cerak. Dak kau orang lagu tu. Dia.
Itulah pengajian dalam agama kita. Ya capek benar ni. Ada mau buat main kejap main-main. Itu kan. Tak ada air. Nak pahalah tu payah sebahajak pada kena belajar nak apa. Pagi main-main. Jadi dia. Cukup dah dah. Kita tengok cerita yang kedua. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat Ibnu Mas'ud ya hak lapis ni daripada ulama sahabat. Ya di kalangan ulama atau di kalangan puak sahabat tu ada ya dia betul hari tanggung pun ulama. Orang ni mengajar dia. Abu Hurairah juga mengajar waktu dia di antara orang yang muksirin dia panggil. Orang yang banyak riwayat hadis. Sedangkan dia beriman kedah je kalau kira dari segi masa dia beriman tu dia 3 tahun je. Dia beriman 3 tahun Nabi mati sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa 3 tahun pun dia mengaji sungguh siapa tak ada kerja buat apa siapa benar nak makan ada. Abu Hurairah ni sungguh dengan ahli sufah di masjid Nabi tu dia panggil ahli sufah kalau pergi Madinah kena berebut sangat tempat nak ambil berkat dengan tempat ahli sufah. Sebab kita katakan dia ni mengaji boleh ponok di mana ponok dia tu ponok dia duk mengaji dia boleh sini pak dia duk mengaji ada yang mau kena ambil berkat lah tempat dia tu duduk situ nak ambil berkat tempat supaya dia berdonah dia berebut tempat pagar ahli sufah. Tapi sebenarnya bukan situ lagi dia balik ni sikit lagi balik naik pada raudhah balik naik pada balik hilir dia pasal mayah kat hulu kan balik hilir. Ada ahli sufah waktu dah bubur situ tak ada nak maya situ nak pergi baca Quran akhir tak ada ke penuh semua. Dia mau nak ambil berkat dengan ahli sufah. Tempat-tempat ahli sufah duduk situ. Pondok pak dia mau duduk ngaji dia mau duduk situ. Maaf tu baik duduk sini duduk tidur bangun sini bini pun tak ada. Kerja buat pondok nanti jemaah dengan Nabi maya pas Nabi nak suruh buat gapo suruh gapo kok selalu kerja buat dak nanti nak dengar apa. Sampai ilmu mereka tu banyak. Abu Hurairah ni 3 tahun dia beriman dengan Nabi mati. Dalam masa 3 tahun ni boleh royak beribu-ribu hadis 5,000 lebih hadis. Dibilangkan daripada al-muksirin al-hadis. Orang yang banyak royak hadis. Beribu-ribu. Baru ya. Patut mengaji 3 tahun tapi boleh banyak ilmu dia. Siapa ada apa dia royak kata ngaji hadis. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak dia an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Balik mana pun sahabat Abu Bakar pun ni tak ada wayak mana kerana dia tu masyhur dengan khalifah. Dia pasal tugas khalifah ni memegang teraju dia ni perkara ada ni kan ni. Tu dia. Siapa dia tak ada bekerja buat apa? Tu dia antara. Hanya dia katakan Abdullah bin Mas'ud patut juga siapa tak ada kerja apa, isteri 2 tapi boleh isteri kaya-kaya belaka. Isteri tangguh-tangguh apa ya? Payah temu lagu ni. Itu kan. Bayar temu ni isteri 2 ni ada patah sanggup. Dia beri zakat. Nak sanggup abang lahana. So tanya Rasulullah boleh tak dia nak beri zakat ke abang pegang apa dia ni. Sedangkan suami dia. Mungkin tanya Rasulullah aku malu nak ditanya. Malu juga mai bini duk sanggup pasal malu juga. Saya nak ditanya. Ditanya Rasulullah bagaimana dia orang kaya apa hidup duk beri kata kat abang dia. Nabi kata boleh kebajikan 2. Payah tu. Kalau tidak tu kena merak hak tu. Tak itu kan. Merak dengan nafkah. Kalau tak ada nak mengaji kita. Nak beli seminggu sekali tak boleh. Orang lagi mengaji. Lepas hari ni nak makan apa? Selera. Nak pusing kata tak apa lain. Apa tak tu? Berat. Itu dia. Hingga dia kata lagu mana? Dia kata. Demi sungguhnya aku belajar satu bab daripada fiqh agama. Untuk aku nak mengerti sama aku boleh buat amal tak boleh buat amal lebih sukai daripada aku ibadat 60 rakaat katanya setengah 100 rakaat aku suka hak ni lagi baik satu bab sama ada boleh amal tak boleh amal supaya kita orang susah ngaji bab zakat mana boleh buat amal menego dak ngaji bab zakat menego mana boleh buat amal tapi ngaji bab ni kita orang tak ada harta pernah membuat padi pun tak katakanlah amah pun tak ada tapi mengaji bab zakat padi zakat bijian zakat tamar zakat penama ni anggur kita di mana ada tamar sini beli sekilo akal gitu ya tapi mengaji juga bab zakat tamar gini nak tahu syariat Allah Taala ngaji bab zakat menatai zakat lembu zakat kambing kita ferah seko pun tak ada
Ngaji juga. Ini lebih sukai pada semaya sunat 100 rakaat. Wak main. Itulah. Habis tu mai ada kecek lah tu tak boleh. Orang kata kita kena hak kita. Kita buat rumah kita bengok. Tu besar lah tu lah tu. Jangan kecek lah. Sebab tu kalau tak mana dia sok kecek lah. Payah menjadi punah kamu. Itu dia. Kelahi Allah. Itu kan. Itulah di antara lain. Tak ada.